بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رسولنا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid An-Najah Qaryah Padang Serai, yang berbahagia para barisan kepimpinan saf ahli jawatan kuasa masjid, yang dimuliakan Sahabul Fadlah Al-Fadil Tuan Imam kita pada malam ni, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama marilah sama-sama kita panjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ni, malam 18 Ramadan, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita memanfaatkan peluang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri ini, yang mana tidak kita ketahui sama ada apabila berlalu dan berakhir Ramadan, adakah kita dapat bertemu semula pada masa akan datang. Maka oleh sebab itu, marilah sama-sama kita merebut tawaran yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, macam mana hadis yang selalu barangkali kita dengar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq dalam satu hadis, fa innal hasanat fihi al-mudha'afah. Pada bulan Ramadan ni antara tawarannya yang Allah taala beri kepada kita tuan-tuan, iaitu satu kebajikan yang kita buat, maka seolah-olah 70 kali kita buat di luar bulan Ramadan. Nah, habaq kata apa dia? Mana nak dapat fadilat dan kelebihan yang cukup besar sampai tara ni. Ibarat contoh kita buat kerja sikit, gaji banyak, tak ada dah melainkan pada tawaran yang ditawarkan oleh syarikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi benda tu tak nampak. Kalau nampak tuan-tuan, Nabi kata nescaya ada orang yang akan berlumba-lumba, bahkan untuk mencabut undi giliran untuk mendapatkan tawaran yang paling besar yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh merebut sah di sah yang pertama. Tak ramai yang cuba berebut, pasal apa dia? Pasal tak nampak. Sedangkan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni umat yang terakhir. Bila mana umat yang terakhir, Nabi kata kullu umuri ummati baina 60 wa 70. Tiap-tiap daripada kalangan umur umatku, Nabi kata antara 60 hingga 70 tahun. Nak habaq kata singkatnya tempoh hayat, yakni kehidupan kita di atas dunia ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala rancang satu program bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah diberikan kepada kita Ramadan al-Mubarak. Antara orang yang paling seronok sekali bila mana masuk bulan Ramadan, iaitulah tak lain dan tak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada aku satu bulan yang dinamakan bulan yang penuh dengan keberkatan. Nak habaq kata apa dia tuan-tuan? Layakkah kita ni nak menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala satu saat nanti, dalam keadaan kita hidup atas dunia tetapi amal yang penuh dengan kita kata tidak kecukupan, nak dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu 60 tahun, 70 tahun, adakah cukup untuk kita mempersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit sangat aset kita? Sedangkan aset kita ni sama ada Allah Taala terima pun belum pasti kita tahu. Nak habaq kata apa dia? Nisbah contoh kita hidup atas dunia, dalam poket kita ada RM60, ada RM70. Layakkah kita untuk menghuni ataupun menginap hotel yang tak ada bintang? Tak layak tuan-tuan. Bukan kata mimpi nak masuk hotel hak ada bintang, hak tak ada bintang pun tak layak, dalam poket RM60, RM70. Kita tengok umur umat Nabi yang terdahulu. Nabi Nuh alaihi salam sendiri 950 tahun. Nabi Shu'aib alaihi salam berapa tahun? 2000 tahun tuan-tuan.
Sehingga disebut oleh Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab dia, Nabi Ibrahim alaihi salam 120 tahun baru mai akhir balik. Kita 120 tahun agak-agak tuan-tuan muka lagu mana 120 tahun baru mai. Nak hebat kata apa dia? Pendeknya umur kita nak dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Maka Allah Ta'ala rancang satu program, iaitulah dengan diberikan kepada kita Ramadan Al-Mubarak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, iaitulah untuk berlakunya penambahbaikan kepada jasad-jasad orang yang beriman. Lagu mana nak dikembalikan ataupun nak ditambahkan kebaikan jasad orang yang beriman? Maka yang pertama, daripada sudut luarannya ulama kata, maka iaitulah bertambah baik kesihatan kita. Bulan Ramadan, bulan lain taubat lahum tuan-tuan. Ada orang nak puasa saja-saja? Tak ada. Bulan Ramadan sebab wajib. Kalau mau kata siapa hak volunteer nak buat tak apa, tak buat tak apa, taubat lahum tuan-tuan. Tak ada orang yang sanggup angkat tangan, saya nak berpuasa bulan ni. Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Sebab wajib ya. Hanya pada bulan Ramadan. Sebab tu Nabi kata, antara tawaran bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, iaitulah sumu tasihu. Kamu berpuasa, maka kamu sihat. Ada tak orang puasa tuan-tuan, makin hari koi lama tak sihat? Cuba buat mai tengok kat saya. Nak hebat kata apa dia? Bila mana kita berpuasa, maka orang yang berpuasa tadi, maka dijamin oleh Nabi SAW, maka kamu bertambah sihat. Sebab tu doktor-doktor pun bila mana kita nak ambil darah ke, kita ada appointment doktor ke, nak sebut orang putih pun payah. Kan? Esok kita ada temu janji dengan doktor ke, doktor kata, pak cik nak ambil darah, pak cik puasa dulu. Betul tak? Nak hebat kata apa dia? Puasa itu daripada sudut kesihatan adalah baik. Tak ada lagi doktor kata esok pak cik nak ambil darah, pak cik makan roti canai 2 keping dulu, ayak melu secawan. Ada lagi tak jumpa tuan-tuan. Sebab apa dia? Sebab itulah untuk diservis jasad orang-orang yang beriman. Maka daripada sudut luarannya, yakni kesihatan, maka bertambah baik kesihatan kita. Daripada sudut batin pula, tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman, maka yang pertamanya iaitulah nak jadi baik daripada sudut batin, yakni iman kita. Yang pertama mestilah dilengkapi daripada sudut akidah kita. Sebab apa dia? Bila mana kita ni akidah kita, yakni keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada, maka tak ada makna apa pun puasa kita, dan tak ada nilai apa pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis yang lain, man lam yada' qaula az-zuri falaysa lillahi hajah min ta'amihi wa syarabihi, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, yakni berdusta dengan anggota, Nabi kata falaysa lillahi hajah, maka Allah Ta'ala tak heran pun pahala orang yang berpuasa dalam keadaan dia tak meninggalkan pendustaan. Lagu mana? Puasa-puasa tapi matanya tetap melihat perkara maksiat. Puasa-puasa tetapi dalam keadaan apa dia? Mulutnya sentiasa berbohong. Bulan puasa pun duk bohong lagi tuan-tuan. Ni nak hebat kata, tak ada makna apa puasa hak lagu ni. Kan? Sedangkan orang yang berpuasa ni, yang Allah Ta'ala ampun dosanya, kita pun tahu. Hadis ni kerap kita duk dengar. Nabi kata, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampun dosa dia. Tapi lagu mana nak ampun dosa tuan-tuan? Sedangkan puasa pun masih lagi dia tak meninggalkan. Nabi kata pendustaan, iaitu masih lagi berbohong di siang hari. Dan lagi, bagaimana nak disebih jasad orang yang beriman, yang dikatakan mestilah merangkumi daripada sudut akidahnya, keyakinan kepada Allah ni. Kita pun faham lagu mana nak menjadikan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar kita tahan lapar dan dahaga di siang hari, tetapi mestilah kita jaga ibadat tadi, pahala tadi, daripada terjerumus ke arah perkara yang sia-sia. Contohnya apa dia? Dengan kita mengumpat orang, dengan kita menjaga hati kita sendiri, yang mana daripada sudut akidah tadi, yang nak diservis jasad orang yang beriman daripada sudut batinnya, mestilah kita percaya iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memandang dan memerhati kita. Kan? Sebab tu ada orang tuan-tuan, dia ni punya puasa sampai satu tahap tu, kan?
Pulun nak jaga puasa ni takut batal puasa, kentut pun tak. Pasal apa kentut pun tak? Ni kata pentingnya ilmu dalam ibadat. Masalah bila tak ada ilmu, masalah. Tengok muka tu dia senyum pun tak mau langsung buat balung dak, dia kata duk tahan kentut. Takut sakit batal puasa. Habis minta tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, habaq kata apa dia? Sebab apa kita takut bila mana kita dengar perkara maksiat, kita tidak terjerumus ke arah perkara tersebut kerana kita takut Allah Ta'ala tak pandang ibadat kita. Sebab apa kita jaga daripada kita melihat perkara maksiat? Sebab takut dengan sebab kita melihat maksiat tadi, ibadat puasa kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata daripada sudut akidah, daripada sudut keimanan kita kepada Allah. Sebab apa dia? Allah Ta'ala sentiasa memerhati dan melihat kita. Yang kedua, tawaran daripada Allah Ta'ala yang dikatakan penambah baikan jasad kita, yakni rohani kita. Maka yang kedua, mestilah merangkumi daripada sudut ibadat kita. Puasa tanpa ibadat tuan-tuan, maka tak ada makna apa, sia-sia. Kan? Puasa memanglah teruk. Tambah pula di siang hari dengan letih dan sebagainya, kerja dan sebagainya. Tambah pula lah ni cuaca panas pula tuan-tuan. Bila mana cuaca panas kan, hak tu yang masalah tu. Kadang-kadang ada orang bila mana buka ayat pahit nampak ayat sirap. Pasal apa dia? Pasal puasa tu dalam keadaan dia menahan lapar. Bukan takat lapar sahaja, dahaga lagi di siang hari. Tapi bila mana dia percaya dan yakin akan ibadat yang dia buat tadi dalam penuh dengan keimanan, maka inilah ibadat orang yang sebenarnya Allah Ta'ala pandang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana kita dalam keadaan suasana panahnya dan kita kata letih dan sebagainya, jangan kita lalai, jangan kita leka daripada kita beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa dia? Ibadat yang sekarang kita buat, solat sunat tarawih. Ada orang dia faham solat sunat tarawih sunat ya. Kan? Hakih tu tuan-tuan, malam pertama, malam kedua Ramadan, malam ketiga Ramadan sahaja penuh. Tapi bila mana hari ini baru pertengahan Ramadan, royub habis pi dah. Tak tahu pi mana. Sedangkan kalau kita tengok kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat tarawih di bulan Ramadan, tuan-tuan, ada hadis cerita macam mana Huzaifah cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana habis sembahyang Isyak, tak mula sembahyang tarawih lagi. Nabi balik ke rumah dulu dan sahabat tunggu Nabi. Bila mana sahabat tunggu tuan-tuan lama, lebih kurang sejam, baru Nabi mai balik ke masjid. Maka salat sunat tarawih. Dan begitulah malam keesokannya pula. Makin lama tunggu, makin ramai yang menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat sunat tarawih. Kita tak buat lagu tu lah tuan-tuan. Mau kalau buat lagu tu bukan takat makmum tak ada, tu imam pun hilang. Nak hebat kata apa dia? Tunggu sejam tu imam baru mai. Tengok-tengok tu imam tak ada. Pasal apa? Tengok Arsenal lawan Manchester, habis minta tuan-tuan. Dah melawak jangan nak marah. Nah, hebat kata apa dia? Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat. Sebab apa? Sebab nak sambut tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kaleng-kaleng orang yang di akhirat nanti masuk dalam syurga Allah Taala dengan pahala hak sikit hak ciput ni tuan-tuan, melainkan orang yang bawa bergunung-gunung aset dan pahala kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tu yang Huzaifah habaq rakaat pertama salat sunat tarawih ni tuan-tuan, Nabi baca surah Al-Baqarah. Bila mana habis baca surah Al-Baqarah, maka Nabi sambung pula surah Ali Imran. Bila habis surah Ali Imran, Nabi sambung pula surah An-Nisa. Sehingga waktu ketika mana rakaat, kata Huzaifah radhiyallahu an, macam mana lamanya Nabi rakaat itu ketika mana waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyam. Sehingga kata Huzaifah, sehingga kan aku merasakan seolah-olah aku mahu lari dan aku mahu tinggalkan salat. Nak hebat kata pada tuan-tuan, lamanya salat sunat tarawih. Mau kalau kita lagu tu mampu tuan-tuan, kan? Dok imam baru baca sabbihi marabbikal a'la, dia kata karut sungguh tu imam. Malam ni makan apa tak tahu, lama sangat sembahyang tarawih. Lajak sikit 5 minit. Tu imam sebelum ni baca besok, ringkas pula ayat 10 suku habis dah. Tiba-tiba malam tu 10.30, marah tu imam tuan-tuan. Habis beri salam, tu imam baru salam senyum tengok. Dia tengok tu imam apa nak tumbuh. Pasal apa dia? Sembahyang tarawih lama. Nak hebat kata apa dia? Mestilah merangkumi daripada sudut ibadat. Dan yang ketiga, iaitulah nak disebih jasad orang yang beriman, iaitulah daripada sudut akhlak.
Apa guna kita berpuasa di siang hari? Kita jaga pahala puasa kita daripada terbatai dan sebagainya. Tetapi akhlak kita dalam kita menyantuni bulan Ramadan tiada. Boleh kita tengok keadaan pada hari ini orang yang berpuasa macam jenis keadaan orang hak berpuasa. Ada hak puasa-puasa tapi dalam keadaan apa dia? Pakaiannya, auratnya tidak dijaga. Nak tengok kat mana? Bazar Ramadan cukup dah. Tak pergi tempat lain lagi, tak pergi mall lagi, tak pergi pekan lagi dan sebagainya. Baru pergi bazar Ramadan. Ada orang hak bernega, ada orang yang pergi bazar Ramadan macam-macam jenis. Hak pergi pakai baju tidur pun ada. Pergi bazar Ramadan. Apa cerita ni tuan-tuan? Sedangkan kita orang Islam bukan semata-mata yang Allah Ta'ala pandang pada zahir, tetapi pada batin. Jadi nak baik daripada sudut batin, maka mestilah daripada 3 perkara ni. Sehingga akhirnya habis dan berlalu bulan Ramadan, maka kita ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang paling Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Nak dapat takwa lagu mana? Tak dapat tidak, mestilah daripada 3 perkara yang disebutkan oleh saya tadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa yang ada yang tak lama lagi untuk Ramadan melambaikan dan mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Kita gunakanlah sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan apabila berakhir Ramadan, kita ini tergolong dalam kelompok dan kalangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, iaitulah la'allakum tattaqun, iaitu orang yang bertakwa insya-Allah. Jadi cukup takat ni kerana masa pun mencemburui kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.